Okay guys, kepada abang-abang, akak-akak, player-player Y16 bangsawan, hari ni kita nak review satu cover set MX King hitam purple yang tengah hot untuk Y15. Kali ni kita restock, kita custom untuk Y16. Tonton video ni sampai habis. Untuk combo yang ini, kita akan bagi korang cover set Y16 V1V2 iaitu MX King purple hitam dah siap tanam, dah siap clear 2K. Cun-cun, dan tak lupa juga kita akan memberikan korang inner kilat diamond guys, yang betul-betul cun je. Dan untuk dapat matchy-matchy, kita bagi korang headlamp daripada S1M iaitu lampu projektor. Korang boleh tukar-tukar warna ikut serasian korang guys. Dan seperti biasa, kami terkenal dengan combo suspension dan juga brake system. Kali ni kita akan bagi korang suspension daripada fork cutting standard daripada Espada. Dah siap lowered, dah siap spring keras, dah siap minyak cun-cun. Dan tak lupa juga kita akan bagi monoshock daripada NLK. Korang boleh pilih size korang nak 203 ataupun 205. Dan untuk braking system pula, kami akan berikan korang full set. 4 port pun ada, 2 port pun ada, master pump depan dan juga belakang. Dan tak lupa juga kami akan memberikan korang brake hose sekali jalan guys. Okay guys, untuk bahagian jajan dikenal dia oleh Surya. Okay, kami akan memberikan korang hard sprocket guide warna purple dan juga sprocket. Dan bukan itu saja, kami akan memberikan korang adjuster rantai dan juga handle grip. Dan barang paling hot item guys, kami akan memberikan korang Salaya washer purple kotak terbaru. Okay guys, untuk barang terakhir yang ini, untuk combo yang ini, kami akan memberikan korang Sporin Superfly bersamaan sekali dengan disc PPR Racing, disc floating guys, bersaiz 245 Okay guys, untuk combo kali ini kami akan memberikan korang dengan harga RM4,299 sahaja. Siap postage, siap upah pemasangan. So, yang mana-mana yang berminat, korang nak luncur ke mana? Korang pastikan luncur ke Surya Garage. Kalau korang layan kat postage, pastikan PM korang tu luncur ke DM kita guys. Jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.